Masih. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sekarang dapat bersama-sama lagi pada malam ni untuk menyambung semula kelas tajwid kita. InsyaAllah hari ni kita sambung teruslah kepada dulu kita berhenti pada pengenalan umum nun sakinah dan tanwin. Jadi hari ni kita masuk kepada hukum yang pertama dalam ni susunan apa ni buku ni, iaitu izhar halqi. Okey. Jadi izhar halqi, saya pun maklum dah, semua sini dah pandai kadang ngaji ni. Manakala tanya izhar tu tak ada masalah dah kot. Apa maksud izhar? Jelas tak? Jelas. Apa yang jelas? Dibaca dengan Apa yang kita nak jelaskan? berlaku. Dibaca dengan jelas. Iyalah jelas. Okey. Apa yang kita nak baca jelas tu? Nun. Nun. Okey. Sekarang ni kita belajar dalam hukum nun mati. Bila kita belajar nun mati, bila kita sebut izhar, jelas apa? Jelas bunyi nun mati. Itu pertama dulu. Okey, bila sebut izhar al-haqqi ni, izhar tu merujuk kepada jelas. Jelas apa? Jelas bunyi nun mati ataupun nun sakinah lah. Jadi hak tu dulu kena letak dalam kepala kita. Bila sebut izhar, jelas. Jelas apa? Jelas bunyi nun mati. Jadi nak jelaskan bunyi nun mati, apa kerja yang kita kena buat? Macam mana kerja nak jelaskan nun mati? Jelas tak? Tanpa dengar tak? Betul. Tanpa dengar. Cara kerja kita, perbuatan mulut kita ni apa semua ni, apa yang kita kena buat? Kena ke makhraj nun lah. Kena ke makhraj nun. Jadi nak kena ke makhraj nun tu macam mana? Lidah sentuh langit atas. Lidah kita kena sentuh oleh langit. Itu cara dia. Okey. Cara dia bila sebut apa ni? Izhar. Macam mana izhar? Sentuh lidah kita ke langit. Baru jadi izhar. Kalau tidak, tak jadi izhar lah. Okey? Boleh faham kat situ? Beres. Tapi kenapa dia tak back lah? Okey, tak apa. Maksudnya kat sini kena buat apa? Kena sentuh lidah kita ke langit. Baru jadi izhar. Kalau tidak, tak jadilah izhar kita. Itu je kerja dia, mudah je. Okey, jadi kerja dia macam mana? Ni bentuk gigi. Kemudian lidah kita kena sentuh oleh langit. Mudah je. Patut lidah nak megah kan? Tak apalah. Sorry, itu kat kursi. Salah. Mana beg dia? Itu contohlah. Tajam tu lidah dia. Okey, maksudnya lidah tu sentuh kat langit. Itu kerja dia. Okey? Mudah je. Maksudnya nak izhar ni macam mana? Lidah sentuh ke langit. Itu perbuatan izhar. Tak ada jalan lain dah lah. Maksudnya lidah sentuh ke langit. Itu izhar. Dan itulah kerja satu-satu je kepada hukum izhar dalam hukum nun mati ni. Hukum lain boleh pakai ada cara ni? Tak boleh.
Pada dasarnya tak boleh lah, kecuali nun mati jumpa nun untuk idgham ma'al gunnah. Itu sahaja. Yang lain tak boleh buat sentuh pada makhraj nun. Jadi mudah je lah. Untuk izhar ni ingat apa? Ingat lidah sentuh lelangit pada tempat huruf nun. Itu kerja dia. Okay, kerja dia lah. Okay. Jadi kalau izhar itu cara dia. Halqi apa dia lah? Halqi merujuk kepada huruf yang bertemu selepas nun tu. Halqi ni maksudnya halqum kita. Halqum kita. Huruf-huruf pada halqum ataupun kerongkong. Tengok situ pengertian. Pengertian ditulis itu dari segi bahasa, izhar berarti jelas atau nyata. Halqi pula berarti kerongkong. Dari segi istilah, izhar bermaksud melafazkan nun sakinah dengan jelas tanpa dengung. Tanpa dengung. Maksudnya dengung yang bukan dengung sifat, dengung yang dua harakat tu. Dia kena beza ya, dengung sifat dengan dengung yang bacaan, hukum dia lain ya. Dengung ni ada dua benda. Kena faham balik. Dengung ni ada dengung sifat kepada huruf, tu dengung juga. Ada hukum bacaan, tu dengung juga. Ingat dengung ada dua benda ya. Kena ingat benda betul-betul tu. Dengung ni kalau sini kita bahagilah kepada dua. Satu dengung apa? Dengung sifat. Apa saya jadi macam tu gaya? Dengung sifat. Ni pertama. Lagi satu dengung apa? Dengung hukum. Apa beza dia ni? Dengung sifat dengan dengung hukum ni? Dengung hukum aridah. Kalau dengung sifat? Dengung sifat? Asli. Asli ataupun lazimah. Okey lah tu. Boleh lah tu. Boleh. Kalau macam boleh. Dengung sifat bermaksud itu memang asal dia. Ataupun mana tadi bahasa dia? Asliyah dia. Ataupun lazimah dia. Tapi dengung hukum adalah aridah. Aridah ni maksudnya mendatang. Okey, ingat dua dengung ni dia akan bagi pada dua, satu sifat, satu hukum. Sebab apa? Okey. Yang dia sebut di sini baca jelas tanpa dengung tu adalah hukum. Okey? Yang tu berkait dengan hukum. Bukan berkait dengan sifat. Okey. Dengung ni adalah hukum. Bukan dengung sifat. Dengung sifat bila huruf nun mati ada dengung tak? Ada. Dengung ada, Ustaz. Ada kan? Maksudnya ada tu adalah dengung sifat. Sebab tu bila kita baca dengung nanti, kan? Bila dengung nanti contohlah idgham ma'al gunnah ataupun wajibal gunnah. Kenapa bunyi dengung dia panjang? Kan ada kadang-kadang kita pelik kan? Ma asli 2 harakat. Kemudian dengung 2 harakat. Tapi kenapa bunyi dengung panjang? Waalaikumsalam Cik Siti. Kenapa bunyi dengung panjang? Sebab dia ada dengung asliyah dengan dengung hukum. Dia ada dengung asliyah, dengung sifat tadi dengan dengung hukum. Dicampur dua tu. Bunyi dia sama tapi dicampur. Kalau mat asli dia tak ada benda tu. Dia ada 2 harakat solid macam tu. Tapi kalau dengung hukum nun ataupun hukum mim, dia ada dengung sifat tu. Dengung sifat dia dah ada dah. Kemudian tambah dengan dua harakat dengung hukum bacaan. Sebab tu dia jadi panjang. Nanti kita sampai bab yang bacaan ada dengung nanti kita jelas macam mana bunyi yang dikatakan panjang 3. Boleh jadi 3 harakat, boleh jadi 4 harakat. Suara saya tak kuat ke? Kuat sangat dah Ustaz. Kuat Ustaz. Kuat sangat. Jelas sangat. Jelas. GB ada masalah pendengaran tu. Kena gigit. Dia orang nak pencen ni memang gitu dah. Okay.
Sebabnya saya sebelum tadi saya setting dah kuat dah ni. Ni seperti biasa dah. Sebab saya punya setting dah pergi 80-90% untuk Hujan tu. Hujan. Sekarang hujan Ustaz. kadang-kadang tu Allah Akbar. Kalau dengar kat telefon, kuatkan telefon tu. Kadang-kadang tak kuat kan. Habiskan volume telefon tu. Ya ke? Ataupun masalah lain macam tu lah. Okey. Jadi huruf-huruf terdapat 6 huruf halqi kesemuanya iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Ikutlah susun lah macam mana pun. Memang dia ada kan. Ada apa ni susunan dia tu. Ataupun mudah huruf pada halqum. Ataupun dalam Al-Quran senang je izhar halqi ni. Nun mati dia kan ada tanda. Nun mati dia ada tanda sukun kat atas dia. Kalau apa ni baris dua yang selari. Selari ya. Allah Akbar. Baris dua yang selari. Tak tulis pun tak nampak selari je. Susah pakai benda ni. Lepas tu kalau baris dua di hadapan dia macam 69 ni lah. Dia macam tu. Okey. Itu tanda kepada nun mati lah. Nun mati untuk hukum izhar halqi. Jadi izhar halqi ni kita kenal je tanda. Okey, selesai lah sebenarnya. Okay. Cuma dalam bacaan nanti kita baca lah. Yang kita tak nak adalah bunyi yang putus. Itu tak nak. Okay. Jadi kat sini kita pergi kepada contoh bacaan lah. Okay, contoh bacaan. Kalau kat huruf kha, ni satu perkataan, ada dua perkataan lah. Dia susun kat sini dua-dua contoh. Kemudian ada tanwin. Nanti kita tengok satu-satu ya. Yang ni kita baca nanti ya. Siapa boleh baca lah. Siapa yang tak boleh baca tak apa. Tak syarat wajib baca. Okay, siapa nak baca. Nanti ada orang dia kata kena baca pula. Tak nak baca pun tak ada masalah. Dengar je. Okay, bagi huruf kha, wal mun khaniqah. Mun kha. Mun dia ada bunyi tu. Wal mun khaniqah. Kita jangan baca wal mun khaniqah. Itu putus. Maksudnya walaupun dia izhar tetapi kita kena raikan sifat dia. Huruf nun ni apa sifat yang ada dia? Kalau dah sudut bunyi antara syiddah, rakhawah, tawassut, huruf nun duduk kat mana? Tawassut. Jadi tawassut tu apa maksud dia? Mengalir sikit-sikit. Tengah-tengah. Kalau tawassut ni tengah-tengah lah. Tengah-tengah antara apa? Antara sifat tertahan dan mengalir. Jadi dia duduk tengah-tengah. Bermaksud dia bukan sifat yang menahan bunyi. Jadi kalau kita baca wal mun khaniqah, kita dengar bunyi putus. Mun khaniqah. Itu maksudnya ada sesuatu bunyi yang kita tahan. Mun. Itu kita tak nak lah. Jadi mesti dia berjalan je. Wal mun khaniqah. Wal mun khaniqah. Terus macam tu. Okay. Kalau dua perkataan min khasyatillah, min kha. Macam tu. Jangan min khasyatillah, itu tak ada. Min khasyatillah. Tapi kena ingat, walaupun dia tawassut ataupun rakhawah sekalipun, kita jangan terperangkap dengan maksud ataupun pemahaman kita tentang mengalir tu. Saya cukup risau sebenarnya. Bila orang yang belajar sifat, dia faham rakhawah tu mengalir. Dia buat pun dia punya mengalir. Kalau contoh Rushin tu kan mengalir kan. Dia punya mengalir macam mana? Min khasyatillah. Khasyatillah. Itu mengalir. Dia kata kenapa panjang itu bunyi tu? Kan mengalir, bunyi dia panjang tak? Dia cukup sekadar. Rakhawah. Duk kata itu rakhawah. Rakhawah ni kalau saya guna suka guna dia tak putus bunyi. Itu lebih cantiknya. Min khasyatillah. Khasya cukup. Jangan panjang-panjang. Kalau kita sendiri baca pun kita rasa macam panjang, kita menahan bunyi kan. Kita tahan tu bagi dipanjang.
Kita drag dia, kita tarik bunyi tu. Bila nampak kita menarik bunyi tu, maksudnya itu panjang lebih lah. Dia cukup je. Min khasyatillah. Macam tu cukup. Okay. Itu ke bawah nanti yang tanwin sebelah sana. Tanwin. Alimun khabir. Alimun kha. Mun khabir. Terus macam tu. Okay. Kalau saya kecil sikit nampak kan? Macam ni boleh nampak tak? Kan nak besar macam tadi? Besar. Besar. Okey, besar apa besar lah. Saya buat satu-satu lah. Saya turun macam ni ke bawah je. Okey. Tapi bila besar dia pecah-pecah sikit tulisan ni. Okey, macam ni sudah elok. Okey, kalau huruf ghain, tapi huruf kha dengan huruf ghain ni huruf tebal kan? Kita pergi sikit lah kepada huruf isti'ala. Okey. Sebelum kita sebut ni, sebabnya kita ala-ala tu kita nak betulkan sebutan. Antara huruf kha, ghin dan huruf qaf, kita bagi dua. Huruf isti'ala ada 7. Mana tempat besar sikit ni? Okay, huruf isti'ala ada 7. Dalam 7 tu kita bagi 2 kumpulan. Satu huruf kha, ghin, kemudian huruf qaf. Satu kumpulan lagi sad, dad, ta, dha. Ni semua huruf isti'ala ya. Tapi apa beza dia? Infitah dengan itba'. Okey, infitah dengan itba'. Apa infitah, apa itba'? Cara buat dia, cara kerja dia. Infitah kalau maksud dia terbuka. Itba' ni tertutup, boleh kata macam tu lah, mudah ataupun mendempik. Maknanya ruang tu infitah dia terbuka, itba' dia menutup. Okey, apa yang boleh kita faham cara nak buat ni? Ha? Dia macam lelangit kita tu penuh Ustaz Penuh. Lelangit penuh tu jangan tutup lah. Yang itba' tu Dia tertutup. melekat. Yang itba' tu tertutup. Itba' tu tertutup. Maksudnya macam ni. Ni lelangit dia akan bentuk dia macam ni. Dia melengkung macam ni. Lepas tu dia lidah kita lekuk naik tutup macam tu. Melekat. Melekat. Terangkat Ustaz. Terangkat. Terangkat isti'ala. Dia dia melengkuk. Sebabnya saya nak jelaskan, saya nak bagi clear dulu benda ni. Kalau tidak nanti kita akan salah sebut kepada huruf Dia melengkuk. isti'ala. Dia tengah yang lidah tu dia melengkuk je. Yang infitah tu mendatar. Tapi pangkal lidah okay. angkat. Pangkal lidah ni terangkat. Semua ni terangkat pangkal lidah. 7 huruf ni terangkat pangkal lidah. Tapi apa cara kerja yang lain untuk bezakan dia? Sebab kita contohlah, okey. Cuba sebut ke 7 huruf ni dengan baris atas. Boleh? Ha, ra, qa, sa, ba, ta, za. Okey, orang lain? Sebab siapa nak cuba? 7 huruf ni je. Kha, huruf ghin, huruf qaf, sad, dha, ta, dha. Baris atas semua. Cik tak wani sebut tu satu huruf. Tak apa, sebutlah dulu. Oh. Okey, terus. Oh. Qaf, Oh. sad. Ba. Itu sama. Itu perbuatan dia sama semua. Tak ada beza. Okey. Sebab tu kan saya kata dia kena clear tu. Dia kena clear dulu. Kalau tidak nanti kita akan salah buat. Okey, tak apa. Tak apa, kita belajar je ni. Tak ada salah, okey je. Okey, Haji Siti. Siti belakang nanti. Siti Balkis. Akha, ghin, Ra. Agha, ghin, qaf.
Qaf. So, Qaf. Dia lah qaf dari atas punya. Qaf. Hati tak habis sebut. Aduh. Oh. Okey, kalau huruf sad, dha, ta, dha tu? Sod. Dot. Janganlah sad. Dari atas. So. To. Bo. To. Do. Okey, nampak ada beza sikit. Okey. Dia tebal dia sebab dari atas tu dia nombor 1. Yang mana? Huruf yang tebal-tebal ni lah kan. Ustaz. Macam tu. Nanti maratib dia ada pula isti'ala, dia ada maratib dia, ada tingkatan dia pula. Tak apa, nanti kita masuk situ. Cik tukar sok dot ni yang tak wani sebut. Okey, orang lain. Cik Zainab. Kak Mazirah ke? Cuba ya Ustaz. Qa. Ra. Qa. Okey. Sa. Ba. Ta. Za. Okey, ni sama. Semua 7 tu sama cara. Yang Tak kalau apalah. ikut tak nama Ustaz. Nanti saya cerita satu-satu. Okey, sekarang ni tak apa. Tak apa, biar dia sama dulu. Maksudnya atas pemahaman masing-masing je dulu dibaca dia. Tak apa. Opah. Apa luar kuasa Ustaz, ramai orang ni. Tak boleh nak sebut. Pandai dia ada taktik dia. Okey, Cik Zainab. Ustaz Saya dengar. cuba Ustaz. Ha, ra, qa, sa, ba, ta, ra. Bercampur. Ada huruf yang nampak antara 4 huruf yang biru ni, sad, dha, ta, dha ni kan. Ada dah bunyi yang jadi, ada yang tak jadi. Ada yang tak jadi. Okey, Cikgu Fatimah Nur. Dia kata suara saya slow. Kak Aisyah, suara saya slow ke ni? Kuat Ustaz. Jelas, kuat. Dah nak berlayar dah rasa ni. Try. Orang tidur hotel memang gitu. Ha. Tak nampak ni apa ni. Ha. Ra. Qa. Sa. Da. Ta. Za. Okey, sama. Bentuk dia sama. Bentuk dia sama. Maksudnya perbuatan 7 tu dia sama je. Okey. Sekarang ni kita sebab kalau tengok tu color dia dah lain dah tu. Color dia lain. Kak Aisyah mana? Suara tadi macam buka tapi tak dengar suara. Ada Ustaz. Ada, okey. Oh, dia orang masuk lambat ni dia malu sikit. Okey tu. Baris atas huruf merah dengan biru. Senyap kat Aisyah punya. Okey, tak apa. Kenapa saya tekan kat sini dulu sebelum ya saya? Apa nak cuba? Apa kat luar ni dari rumah. Okey, sila. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Huruf kha ya. Kha, ra, qa, sa, da, ta, ra. Okey, nampak ada perbezaan. Okey tak? Okey. Ya Ustaz. Walaupun kadang-kadang kita pun tak tahu kita buat tu dia berbeza. Kita main sebut je kan. Tapi rupanya ada benda. Okey. Kenapa saya masuk balik rumah? Okey Ustaz. Okey. Kenapa saya pisahkan dua ni? Sebab tadi antaranya sebab satu infitah, satu itbaq. Okey. Jadi bila infitah dengan itbaq, ketujuh-tujuh ni kita angkat pangkal lidah. Kita angkat pangkal lidah sama. 7 ni semua angkat pangkal lidah. Cuma yang membezakan dia bila kita sebut huruf-huruf itbaq, lidah kita mula ada setengah kata itbaq ni apa? Menempel. Apa yang menempel tu? Apa yang menempel? Cuba kita sebut huruf sad. So. Apa yang melekat? So. Ada kita rasa tak sesuatu yang menempel pada sesuatu? Ada tak? Ujung lidah. Pangkal lidah lidah nempel dekat langit. Okey. Adakah semua lidah kita menempel? Tak. Tak Ujung sampai. ni.
Ujung menempel jangan ingat. Ujung ke bawah. Huruf start. Pangkal. Tak ni ni. Okey, sebenarnya untuk mudah faham je tentang itibaq ni macam mana cara nak itibaq ni. Kita pergi kat huruf dad. Okey, huruf dad. Kita sebut huruf dad, dha. Okey. Dha. Cuba tengok kerja buat huruf dha macam mana? Huruf dad. Kan kita buat lidah kita macam ni. Bentuk dia kan. Cumanya ujung lidah kita naik sebab huruf dad memang tinggi. Jadi bentuk dia semua tepi lidah kita sampai hujung lidah ni mana keliling semua kita melekat ke atas. Kecuali tengah lidah. Tengah lidah tak kena. Jadi mudah cara untuk buat. Bahagian belakang lidah kita ni perbuatan kita sama je macam huruf dad. Cuma dia macam ni. Bila huruf dad kita sebut daripada tepi lidah. Dha. Bagi huruf lain kalau huruf sad tukar bunyi tadi kepada ujung lidah tapi bentuk yang sama. Sa. Kalau huruf ta tukar hujung lidah. Ta. Tapi yang dalam ni sama macam kita sebut huruf dad. Huruf dha sama juga. Kedudukan lidah kita yang dalam ni sama macam kita sebut huruf dad. Tapi makhraj dia berbeza. Itu saja cara dia. Hak tu cantik. 4 huruf ni akan cantik sebutan kita. Dan beza dia bila kita nak sebut huruf kha, huruf ghain dengan huruf qaf, perbuatan lidah kita mula lain dah. Kalau yang 4 huruf tadi dia melengkung macam ni, bagi huruf kha, huruf ghain dengan huruf qaf dia macam tu, rata tu. Maknanya bentuk asal lidah kita saja. Kha, gha, ta. Maka tepi lidah kita jangan angkat. Jadi baru kita akan dapat 2 bunyi tu. Geng merah lain, geng biru lain. Macam tu. Okay? Boleh faham itu settle. Okay. Boleh? Nanti tak apa. Masuk huruf nanti kita dengar balik. Betul ke tak betul sebutan. Sebab tu nanti bila kat sini, bila ikhfa nanti kan. Bila ikhfa, istimewanya ikhfa, dia ada tebal nipis dia. Tapi dalam huruf nipis tak ada isu. Semua sama kedudukan. Tapi bila huruf tebal, dia akan ada beza sih. Sebab dia ada 5 huruf ikhfa. Tapi dalam 5 tu sad, dha, ta, dha ada 1 huruf qaf. Dekat sinilah isu dia. Dia pada huruf qaf je. Huruf tebal ni pada huruf qaf saja. Ada yang baca ada dua keadaan bunyi nanti kita buat. Tapi sampai ikhfa lah. Yang ni tak masuk kot. Ini kita selesaikan izhar je. Okey, slow-slow insya-Allah. Saya tak nak banyak-banyak. Banyak nanti pening. Okey. Jadi bila kat sini huruf kha, huruf ghin tadi kan. Bila kita baca fasayun ghidu, pastikan lidah kita rata je. Ghidu, jangan ghui. Bila ghui tu kita angkat lekuk ni, tak nak. Fasayun ghiduna, macam tu saja. Ghidu. Kena ada beza lah. Okay. Yanhituna. Hituna. Okay. Hituna. Dia tebal pula huruf ta saya. Hituna. Okay. Tapi nun mati tu jangan putus ya. Yanhi. Jangan yanhituna. Tu jadi putus. Tak nak lah. Ra'ain an'amta. Terus macam tu saja. Kemudian huruf ha minhul anhar. Okay, ha ni jaga-jaga. Sebab huruf ha ni ada khafa. Khafa ni maksudnya lemah. Tersembunyilah. Sebab ikhfa kan, khafa tu benda yang sama lah. Tersembunyi, samar bunyi dia. Kalau kita tak sebut sungguh-sungguh, maka dia akan pergi kepada makhraj huruf yang lain. Sebab tu huruf ni dia agak istimewa. Okay. Kenapa pula dalam khafa ada 4 huruf. 3 huruf mat. Huruf mat memang kita tahu lah dia tak ada tempat kita panggil. Dia duduk pada rongga.
Tapi huruf ha dia letak juga dalam khafat. Kenapa? Lemahnya huruf ha tu sebenarnya. Lemahnya huruf ha tu hinggakan ada ketikanya kita baca dia menyamai kepada 3 huruf mat tadi. Duduk pada rongga. Lillahi ma minhul lahu sebenarnya tak tepat tempat dia. Lahu kena talak pada makhraj dia. Minhul, kalau minhul anhar, kalau saya baca begitu betul tak? Saya baca ulang semula. Minhul anhar, betul ke salah? Betul Ustaz. Ha? Salah. Salah. Kenapa salah? Sebab macam tak mengalir sikit lah Ustaz. Bukan. Fokus dia kat ha tu. Jangan fokus kat nun tu. Oh. Saya nak tengok, nak suruh tangkap bunyi huruf ha saya. Okay? Tentang saya terputus bunyi nun tu, tak apa. Biar dulu kat tu. Ulang Dengar lagi Ustaz. Dengar bunyi huruf ha saya. Baik. Minhul anhar. Betul ke salah? Betul Ustaz. Betul. Betul. Macam Bunyi tak betul. hul. Oh Ustaz tu tak betul. Minhul anhar. Betul ke salah? Betul Ustaz. Ha? Tak betul lah. Betul Ustaz. Betul. Betul. Betul ni? Yakin betul ni? Betul lah bunyi hul tu. Cuba dengar betul tu. Minhul dengan minhul. Mana satu betul? Ustaz je tak Kedua. walut lah Ustaz. Yang kedua betul. Ustaz. Tiba-tiba yang kedua. Kenapa pula tadi kata yang betul saya baca? Tadi satu tak ada beza dengan dua. Sebab tu saya katakan huruf ha ni dia jaga-jaga. Kalau kita baca macam ni, minhul sebenarnya bukan pada makhraj ha. Makhraj huruf ha mesti keluar daripada halqum kita. Halqum paling bawah kita. Hu, dan dia ada angin huruf hams. Minhul. Kalau kita baca minhul dengan minhul kan lain bunyi dia. Ya. Ada beza Ustaz. Boleh nampak tak beza dia? Boleh. Jadi macam mana? Kena turunlah roha kita tu. Kita tak ada dia main dekat rongga mulut kita tu. Minhul anhar. Oh, dengar macam betul dah. Aku tak Salah. sedapnya. Maknanya salah letak lah kan. Dia salah letak kan. Perasan tak bila saya baca macam tu? Minhul anhar. Saya tak letak ha tu di tempat dia. Jadi salah ke betul saya bacaan saya tu? Salah lah. Tapi dengar macam betul. Sebab bagi orang yang mendengar betul-betul, maka dia akan tangkap, oh salah, huruf ha dia tak duduk tempat. Tapi bagi orang yang dengar sama-sama gitu, dia kata, okey dah ni betul. Sebab dia bunyi yang ha yang salah tadi tu, dia tak sama dengan huruf lain. Jadi selamatlah. Kat situ je. Selamat dia dekat situ. Okey, jadi boleh faham yang tu selesai. Jadi mesti turun pada makhraj dia. Minhul anhar. Ha dia mesti ha, hi, hu. Macam tu. Mesti turun pada tempat ni. Okey. Selesai yang tu? Selesai. Wayan auna dengan wayan auna. Mana satu? Yang kedua. Mesti yang kedua kan. Dia turun. Di hamzah ni dia bunyi a. Dia tak punya a. Kalau wayan auna. Itu tipu je tu. Dia mesti wayan auna au. Kalau wayan au. Itu salah. Dengar bunyi dia kan. Bunyi dia kalau a. Itu salah. Dia mesti halqum kita mesti terbuka di belah atas ni. Yang kepeknya ujung dia. Sorry, bukan ujung. Pangkal dia. Kalau kita punya ni kat atas ni, rongga mulut ni, maksudnya hamzah kita salah.
Jadi selama ni kita baca A, I, U, sebenarnya salah. Tapi kenapa jadi dia rasa tak salah? Sebab tak ada bunyi yang macam tu. Huruf lain dia tak bunyi macam tu. Huruf lain dia bunyi lain. Jadi kalau A tu mana? A tu huruf hamzah lah, huruf alif. A, I, U. Bertahun-tahun, puluh tahun pakai. A, I, U, A, I, U. Tapi sebenarnya salah. Dia huruf halqum ni tu lah. Dia jadi susah. Sebab kita pakai A kan. A kita A, I, U kita. A, I, U. Kita pakai A. A ni dia tak ada tempat. Kita sebut je. Ni huruf apa? Huruf A bunyi dia A. Huruf I bunyi dia I. Huruf U bunyi dia U. Jadi dia tak ada. Kita belajar Rumi. Mana ada makhraj. Dan dia ada bunyi je. Jadi Hamzah ni bukan bunyi A. Bunyi A lah. Okay, bunyi A. Jadi wayan auna. Auna. Kalau au tu masih tak turun lagi. Duduk atas ni. Kalau berasa bunyi wayan au ni, duduk atas ni. Wayan auna. Au tu kita sempit ni kat atas ni. Au. Bisa buka ni. Au. Wayan auna. Baru jadi. Sudahlah. Nampak susah pula izhar dia. Rasa senang je izhar, tiba-tiba rasa susah. Okey, yang lain ni saya tinggal latihan. Okey, nanti semua kena baca ni. Semua sekali contoh yang ada ni, maksudnya ada 6 kali 3, 18 contoh. Habis 18 contoh ni, selesailah. Okey, jadi kita baca sikit ayat kat bawah tu. Cara bacaan. Izhar bermaksud menjelaskan atau menzahirkan. Maksudnya menzahirkan apa? Oleh itu hendaklah dizahirkan sebutan nun sakinah dan tanwin tanpa mendengungkannya. Ini dapat dipastikan dengan menekan hujung lidah ke gusi depan sebelah atas. Ini tempat ni biasalah. Sebab tu belajar tajwid ni susah untuk kita faham dengan teori. Susah sangat. Sebab teori ni pelbagai. Yang ni tulis macam ni, yang ni tulis macam ni. Okay? Sebab tu sebenarnya jalan yang terbaik adalah talaqi je. Itu je jalan. Tak ada jalan lain sebenarnya. Kena baca depan guru. Dan guru tu tegur. Ini masih salah tu kedudukan ni. Tu letak dalam sikit, luar sikit. Macam tu lah. Baru betul sebutan kita. Kalau duduk macam ni kita faham. Kita pun letak atas kefahaman kita. Akhirnya jadi benda salah. Dan tidak membawa suara ke pangkal hidung. Maksudnya pangkal hidung ni ada orang buat macam tu. Ada orang bila dia dulu dia tak belajar sifat kan, dia tak belajar sifat gunnah asliyah bagi nun dengan mim. Dia tak kisahlah bunyi dengung sebab dia kata itu izhar bunyi nun an macam tu saja. Bila dia belajar huruf nun yang mati ada gunnah, kan? Gunnah asliyah. Maka dia pun fikir gunnah mesti bawa suara ke hidung. Lalu setiap huruf nun yang mati, dia pun tarik bunyi ke hidung. Ini ramai. Ada di antara kita yang buat. Okay? Jadi bila Rabbil Alamin, dia buat macam tu. Bunyi tu. Betul ke salah? Salah. Boleh dengar saya buat tu. Boleh. Rabbil Alamin. Lebih. Ataupun mim. Ar-Rahmanir Rahim. Dia buat ke pangkal hidung. Tak perlu ya. Gunnah asliyah tak. Dia takkan jadi tarik ke rongga hidung tu. Pangkal hidung tak. Jadi kat sini, jangan bawa suara ke pangkal hidung. Cukup sekadar kita angkat sentuh kat nun. Dan dia akan keluar bunyi sendiri je kat situ. Cukup. Okay. Izhar juga boleh ditunaikan dengan cara mempercepatkan sebutan nun bagi mengelak dengung tersebut. Cepat tu maksudnya tidak kita lama sangat lah. Jadi tu lama. Kat situ lah dia kata cepat sikit. Bukan cepat yang maksudnya amta. Kan. Sebab tu saya kata bahaya. Bila belajar teori ni cukup bahaya. Salah faham teori,
Nanti kita cerita kat orang salah pula. Saya cukup risau. Okay? Sebab ramai dah. Ramai dah yang buat. Okay? Bila dia dulu tak belajar tentang hukum ataupun tak belajar hukum tajwid dulu, kita belajar. Nun mati, mim mati kita belajar. Cuma mutakhir ni bila dah berumur sikit kita belajar bab sifat. Bila belajar bab sifat ni macam-macam bunyi saya dengar orang mengajar. Okay? Bahaya bahaya. Jangan salah faham. Rasa kita belum menguasai perkara tersebut, kita jangan ajar orang lah. Kata je saya masih belajar, saya tak boleh tak tahu sangat. Kata je begitu. Ni sekarang kata saya ada belajar ni. Saya belajar dia bunyinya begini. Sebabnya begini. Sudah, jaga-jaga. Okay. Aisyah buka mic kayaknya. Oh. Betul. Kadang kita dah belajar 2-3 tahun pun kita masih lagi belum menguasai. Jangan, saya kata kalau rasa lah, contohlah, sebab saya faham semua geng ni geng yang ada di TikTok kan. Bila kita naik kadang satu tempat, tempat tu kebetulan waktu tu tak ada tok guru. Kan? Bila tak ada tok guru tu, dia akan mula mencari-cari. Siapa yang boleh tegur ya? Siapa yang boleh ni? Siapa boleh tolong semak Kata ataupun kita baca dulu. Lepas kita baca, bacaan kita nampak baik sikit lah pada orang lain. Lalu orang pun kita panggil pun. Okey, Ustazah Jamilah boleh tolong tak semak? Ustazah Jamilah pun. Orang panggil Ustazah. Kaya Ustaz. Dia begitu terus kan. Dia begitu terus. Okey, silakan. Dia silakan. Bila silakan tu jagalah. Ulang balik semula. Ini tak cukup ni rakhawah dia ni. Sudah. Lepas orang tu rakhawah tu macam mana? Dia mulalah kan. Bila maksudnya orang tanya tu, orang tu tak tahu tu, kita tahu. Mungkin kita tahu sikit pada dia. Jadi bila macam tu, kita pun mula buat. Rakhawah ni bunyi dia mengalir. Bunyi dia macam ni. Contoh. Akhirnya rosak. Nusqi. Nusqi. Panjang lah scene dia tu. Lepas tu kalau benda yang kita belum kuasai, kalau contoh orang suruh semak, cukup sekadar kita semak apa? Semak salah baris, salah huruf. Cukup itu je. Betul. Macam kita tadarus, kan kita tadarus bulan puasa, kan kita semak benda-benda yang macam tu je. Contoh dengung, dia tak baca dengung, kita kata ni kena dengung. Cukup macam tu. Dia bunyi dengung tu tebal ke nipis ke, biar je lah. Ataupun dia salah baris. Ni ulang balik, ni tadi salah baris ni baris depan, dia baca baris atas. Macam tu je. Ulang balik macam tu je. Jangan duk pandai-pandai nak buat. Ni rakhawah ni. Ni rakhawah. Nah, ikhfa ni tak cukup ni. Dia ni ikhfa apa nama tu, martabat dia. Dia masuk pula martabat. Ni ikhfa ab'ad ni. Sudahlah. Adna lah, a'la lah. Sudah. Aduh, hai. Lebih baik tidak lah. Pada saya nasihatkan lebih baik tidak. Jangan sekali. Sebab takutnya, takut kita tersalah faham pada ilmu. Saya yang tu je lah. Okay. Mana tadi? Habis mengelakkan dengar. Okey. Rangkai kata. Huruf izhar terhimpun dalam rangkai kata aghin kha'ahu. Okey, itu nak hafal boleh, tak hafal pun tak apa ikutlah. Sebab pada saya kalau huruf halqum ni dia senang, ada 6 je. Hafal pun boleh, tak hafal pun boleh. Tak masalah Bila kita dah tahu huruf pada halqum ni senang je. Kita tak hafal pun kita ingat dah. Tanda-tanda izhar. Izhar halqi terkenal melihat nun sakinah yang punya tanda sukun di atas dan tanda tanwin yang selari. Ini kita dah bincang juga tadi, awal tadi. Okey. Tahap izhar. Sudah ada. Yang ni sebenarnya lebih kepada pembahagian je sebenarnya. Tapi saya baca je lah benda yang ada kat sini. Izhar mempunyai 3 tahap berdasarkan kedudukan makhrajnya, iaitu kerongkong. Terendah iaitu huruf kha, huruf ghain. Yang makhrajnya hampir ke pangkal lidah. Di sini sebutan izhar ni agak sukar untuk dilaksanakan kerana kedudukannya paling hampir dengan makhraj huruf nun. Tapi sebenarnya walaupun kedudukan dia huruf kha ni paling hampir dengan nun lah, dikira macam tu saja. Lebih kepada pembahagian je lah. Sebab tu nanti kalau ikhfa pun yang kita belajar, ada orang ni suka susun tu kan.
apa ni? Ab'ad ataupun a'la. Sorry. Terbahagi 3 dia Ab'ad dah, terbahagi 3. kan. A'la dengan aqrab. Kemudian tawassut tengah-tengah lah. Ausat. Tawassut pula. Ausat. Kemudian ab'ad kan dengan adna. Itu lebih kepada pembahagian je sebenarnya. Pembahagian kepada huruf. Huruf ni dekat dengan nun. Huruf ni tengah, tak jauh, tak dekat. Yang ni huruf jauh. Macam tu saja. Tapi bunyi tak sama. Contoh kita kata lah. Huruf yang dekat. Ini contoh lah sikit ya. Huruf yang dekat pada huruf nun. Kan? Aqrab. Ikhfa' lah. Huruf ta, huruf dal, huruf ta. Adakah 3 huruf ni sama bunyi? Tak. Tak sama. Sebab huruf ta huruf tebal. Kan? Jadi dia tak mempengaruhi pun dekat jauh tu sebenarnya. Dekat jauh tu tak mempengaruhi bunyi dia lah. Sebab bunyi dia akan berubah mengikut huruf tu juga. Lebih kepada pembahagian saja. Kalau kita kata huruf yang dekat mesti bunyi dia dekat dengan nun, susah juga. Okay? Yang penting kita tahu makhraj tu yang paling penting. Makhraj nanti sebab huruf kita nak letak kedudukan lidah kita tu dekat dengan huruf yang kita nak sebut tu. Yang tu lebih utama. Dan pada saya lah, kalau saya ikhfa' saya bagi 2 je, lebar nipis. Tak apa, nanti masuk ikhfa' kita bahas. Okey. Pertengahan huruf ainan, raha, teratas huruf hamzah, huruf ni boleh baca sendiri je lah ni, tak ada masalah ya. Dia lebih kepada pembahagian je lah. Pembahagian ya. Sebab izhar. Nun dibaca izhar apabila bertemu 6 huruf ini kerana taba'ud, iaitu berjauhan dengan makhraj dan sifatnya dengan nun sakinah. Ini kerana makhraj huruf halqiyah adalah di kerongkong sedangkan makhraj huruf nun adalah di pangkal hidung. Penamaan hukum ini dinamakan izhar halqi kerana nun yang dibaca jelas izhar bertemu dengan 6 huruf yang keluar daripada halqum halqi. Okey, itu lebih kepada penerangan ini sajalah. Okey, jadi habis ke izhar halqi. Jadi kita nak pergi bacaan. Okey. Siapa nak baca dulu? Cik, Okey. Baca straight je ke bawah tu dulu. Okey. Bismillah tak tu? Bismillah ha. Dia takut sangat baca bismillah tu. Baik, Ustaz. Tak betul lagi bismillah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana, Ustaz? Okey je. Tidaklah salah ketara. Okey je, terus. Wal munkhaniqah. Lagi sekali. Wal munkhaniqah. Itu pun dia ada kha. Cuba rata je. Kha. Wal munkha. Kalau wal munkha, pasal kha dia ada lekuk tu. Dia tak nak lekuk pada kha, tak nak lekuk. Wal munkhaniqah. Okey, biar macam tu. Fasayunqitun. Itun, radak tu. Dun. Dia tertukar huruf sama ni. Fasayunqidun. Itu yung dengung tu. Betul. Fasayunqidun. Kenapa dia tak, yang tadi jadi yung, lidah kita tak rapat kat dalam langit tadi. Yun. Ingat syarat saya buat dah awal tadi kan? Untuk izhar kena buat apa? Mesti lidah kita sentuh dalam langit. Terus jadi izhar. Okey, terus. Yang balik. Fasayunqidun. Bukan itu, ridu. Apa ni? Allah tu. Fasayunqidun. Okey. Yanhitun. Lagi sekali. Yanhitun. Cuma dia yanhi. Ujung nun tu tak cantik sikit. Tawalut ya, Ustaz? Ada bunyi. Ada. Yanhitun. Dia terbuka kan. Yanhitun. Dia ada bunyi pedas tu dia keluar awal. Yanhitun. Cuba dia hi terus. Yanhitun. Jangan yanhi.
Dia keluar bunyi. Dulu baru hi. Jangan. Keluar sekali. Yanhitun. Payah nak ubah tu. salah. Payah nak ubah. Yanhitun. Tak. Cuba sebut. Ha, hi, hu. Hahihu. Okey, dia ada macam ni. Ya, ha, hi, hu. Dia keluar bunyi. Pedas. Pedas tu jangan keluar awal. Oh. Dia keluar sekali dengan bunyi. Hahihu. Okey, macam tu. Okey. Yanhitun. Bila dibaca yan itu dia jadi balik. Yanhitun. Macam tu. Yanhituna. Yanhituna. Biar macam tu. Okey. Baca pelan-pelan sikit. An'amta. Okey. Minhul anhar. Lagi sekali. Minhul anhar. Masa hul tu dia tak nampak tempat dia. Dia minhul anha. Tapi masa anha, ha tu cantik. Masa hu tak cantik. Baik. Minhul anhar. Tu bukan nampak. Di kemis ni hu minhul anhar. Kalau minhul tu ha tak turun tempat dia tu. Betul. Minhul anhar. Okey, yang tu baru betul. Wa yan'aun. Boleh? Kan kita nak habiskan ke macam mana ya? Kau nak gila-gila. Habis je lah tu. Habis ke? Ada 18 boleh. InsyaAllah. Tak lama. Min khasyatillah. Ada tawalud sikit. Min khasyatillah. Okey, terus. Min ghillin. Baca dia tak apa. Saya nak dengar yang nun mati je sebenarnya. Yang lain tu tak kisah sangat. Tak ada mat panjang. Boleh apa tu? Waman nazak. Waman. Waman haulaha. Lagi sekali. Waman haulaha. Apa saya tak keluar pedah pula ni? Ya Allah. Susah juga ha ni. Waman haulaha. Jadi. Okey. Min ilm. Boleh. Waman hu. Lagi sekali. Waman hu. Man amana. Okey, terus sebelah ni. Ain. Alimun khabir. Terus. La ghafuun ghafur. Mana pula la gha-nya? La a. Astaghfirullahaladzim. La afuun ghafur. Okey, sikit je pada fuun. Jangan fuun. Fu tu panjang. Kita nak fuun. Lupa nak rakam. Aduh. Tidak boleh berlatih lagi. Saya ada rakam. Dengar je balik ni. La afuun ghafur. Kan sikit lagi. Fuun. La afuun ghafur. Okey. Alimun hakim. Terus. Azabun azim. Bunyi bun. Azabun azim. Terus. Jurufin har. Dengan fin. Jurufin har. Wajannatin alfafa. Cuba dia tin alfafa. Cuba dia tin a. Dengan tin a. Putus. Baik. Wajannatin alfafa. Cuba kita tak nak diputuskan. Wajannatin alfafa. Kalau wajannatin alfafa. Izhar dulu. Izhar. Cuma dia putus bunyi je lah. Kali ni tak boleh.
وجنات ألفافا. Okey, yang ni cantik. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, orang lain. Jawab. Boleh tidur awal. Okey. Dah siap boleh tidur. Okey. Siapa nak baca? Okey, Encik Zainab buka mic. Saya cuba Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wal munkhaniqah Okey. fasayunghidun. Lagi sekali. Fasayunghidun. Cuma Boleh, ni Ustaz? ridun, rudak tu tak cantik. Fasayunghidun. Ni okey sikit lah. Yang tadi dun macam guna hujung lidah je. Ya ke? Yang kena tepi lidah. Yanhitun. Yang ni macam ada tawalud. Dekat mana Ustaz? Dekat nun mati tu. Yanhitun. Dia cara dia nak hilangkan tawalud pada lam. Lidah kita kena menempik pada makhraj nun tu lama sikit. Ada masa lah. Bukanlah lama sampai yan. Tak. Ada masa dia. Jangan lepas cepat. Bila lepas yan. Tu mesti ada nun. Yanhitun. Kan? Ada cantik bunyi dia kan. Okey. An'amta Okey. minhul anhar. Okey. Pada lam tu sama juga macam nun kita buat. Minhul anhar. Pegang pada makhraj dia sekejap. Minhul anhar. Okey, cantik. Wayan'auna Okey. Terus? min khasyatillah. Okey. Min ghillin Okey. wa man hawlaha Terus? min ilm. Mana hilang mim? Min jangan Ustaz? Min ilmin. Ada. Okey. Boleh Ustaz? Bukan. Kalau matikan mim tu? Min matikan mim min ilm. Kena tutup mulut kan? Ilm. Hujung tu. Min ilm. Tu ilm. Ilm. Tutup dah. Min ilm. Boleh tu. Ada lah cara dah tu. Okey. Allahu Akbar. Wa man hu Okey. man amana. Putus. Putus tak Man amana. Okey, cantik. Okay, Ustaz, sebelum ni tak tahu putus Ustaz kalau sebut izhar tu. Kan, izhar ramai orang baca putus. Okey. Dia Terima kasih Ustaz. tak boleh putus lah. Sebabnya memang izhar tu jelas, kita faham jelas. Kita tak nak didengung. Tapi ingat awal saya cakap kan, dengung ni ada dua benda. Satu dengung sifat, satu dengung hukum. Kita tak buat dengung hukum, kita buat dengung sifat. Min ilmin itu dengung hukum je. Itu dengung sifat, bukan dengung hukum. Yang dua harakat dan sebagainya. Macam tu, kena ingat itu. Okey. Alimun khabir. Lagi sekali. Alimun khabir. Okey, terus. La'afun ghafur. Okey, terus. Alimun hakim. Okey, cantik. Azabun azim. Terus. Jurufin har. Okey, cuma nipis je lah har. Tebal sikit. Nipis tak Jurufin har. Okey. Wajannatin alfafa. Jadi putus. Yang molek dah yang lain tadi cantik dah. Yang ni putus. Tin kat tin tu. Wajannatin alfafa. Cantik tu. Sebabnya yang awal tu semua cantik. Azabun azim. Okey, cantik. Tiba-tiba wajannatin alfafa. Betul lah. Kalau tin alfafa. Okay, Ustaz, sekali lagi. Wajannatin alfafa. Dia tak apa, kita ambil ada masa sikit sebenarnya. Untuk huruf-huruf tawassut ni, lam nun ain mim ra ni dia ada masa dia. Tapi taklah sepanjang
Rokhawah. Cik Jamilah suka sangat Rokhawah ni. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, sama-sama. Saya pula yang kena ada. Baca Ustaz. Okey. Tak dengar. Bismillah. Tak dengar kah? Belum baca lagi. Okey. Ingat dah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khanifah. Kenapa panjang pula? Wal munkhaniqah. Okey. Fasayunghiduna. Okey, terus. Yanhituna. Terus. An'amta. Lagi sekali. An'amta. Okey, terus. Minhul anhar. Biar dia sama. Nun yang pertama, nun yang kedua tu sama. Yang tadi jadi macam ni. Minhul anhar. Perasan tak dia lain tu? Yang pertama tu macam dia punya panjang sikit. Yang kedua tu dia pendek. Biar dia sama betul. Minhul anhar. Tu cantik. Okey, terus. Wa yan'auna. Okey, terus. Min khasyatillah. Terus. Min ghillin. Okey. Wa man hawlaha. Okey. Min ilm. Lagi sekali. Min ilm. Bunyi mim tu tak sampai. Sampai ke il waktu ditutup mulut tu kan. Dia tak ada bunyi langsung. Dia kena ada bunyi juga. Il. Ada bunyi tu. Min ilm. Tu baru dia. Okey. Wa man huwa. Okey. Wa man amana. Man amana. Dan dah tambah huruf. Tu lah. Alimun khabir. Okey, terus. La'afuun ghafur. Lagi sekali. La'afuun ghafur. La'afuun. Sabar. Okey. La'afuun ghafur. Okey. Apa tu sambung? Alimun hakim. Lagi sekali jangan mun. Alimun hakim. Okey, terus. Azabun azim. Okey, terus. Jurufin har. Okey, terus. Wa jannatin alfafa. Okey, alhamdulillah. Okey dah, makin lama sebutan dah makin ringan. Hari tu dia serabut kita dengar kan. Apa pasal bunyi susah sangat mengaji ni? Berat benar. Pasal belajar sifat dah punya pasal. Bunyi tu berat je. Kenapa berat sangat ni? Sesak kita dengar pun sesak lagi. Penat belajar sifat. Dia jadi bila baca tu kita dengar pun macam penat. Kenapa baca dia penat sangat ni? Alah, tak bagi ada sifat-sifat tu. Terima kasih. Okey. Ustaz. Nyamuk banyak ni Ustaz kat luar. Kenapa? Ramai orang balik kampung ke apa? Ya, datang rumah anak ni. Benar cucu dalam rumah. Bising tu keluar. Okey, sebab ni boleh tidur dah. Okey. Kau cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alah tutup pula kacau tu. Wal munkhaniqah. Boleh. Fasayunghiduna. Boleh.
yanhituna Boleh. an'amta Lagi sekali. an'amta Yang ni baru cantik. Okey. minhul anhar. Nun mati dua tu kan? Sama. Mesti sama panjang dia. Tadi dia beza tu. Minhul anhar. Okey. Yang ni baru sama. Okey. wayan auna Okey. min khasyatillah Okey. min ghillin Okey. min Betul lah. betul. Min ghillin. Wa man hawlaha Lagi sekali. wa man hawlaha Okey. min ilm Yang ni putus. min ilm Tapi yang ilm ada bunyi hujung dia. min ilm Jangan ai. ilm min ilm Dia ilm. Betul tak? Min ilm. Min ilm. min ilm Ail dulu. Ail. bawa ain min ilm. Bunyi betul. Lain macam bunyi. Teruk bunyi Ustaz. Min ai. Ambil ai dulu. Min ail. Jangan ail. Ain kat sini. Itu bawa bunyi lam. Ail. Dia bunyi nipis je. Kalau ail. Tu dia tahu. Tebal bunyi ni. Tekan sangat Ustaz. Terlalu nak tu. Min ilm. Salah Ustaz. Tapi kenapa jadi makin slow pula ni? Slow. Dah nak tekan. Dah suara jadi slow. Saya terpulat tak ada. Min ilm. Tapi dia ail. Dia punya ail. Ai. Tak bunyi langsung lah. Halo. Tak bunyi apa? Apa kat tu? Ke dia pakai cocok tu? Okey. Tadi bagi cucuk tarik balik. Min ilm. Okey, terus. Boleh sikit ya. Okay, Wa minhu. Bukan wa min, wa man. Oh, wa man. Wa man hu. Okey. Min aman. Mana pula minnya? Man. Ya Astaghfirullahaladzim. Bawa cahaya lampu Ustaz. Alasan. Banyak betul alasan ni. Astaghfirullahaladzim. Man aman. Okey, terus. Alimun khabir. Siapa ada tu dekat grup tu ada Ustazah Zamiah tanya tu. Kata habis kelas tu jawab sikit kat dalam WhatsApp grup. Okey, sekali. Alimun khabir. La'afuun ghafur. Okey, dia punya wun. Cuba wun. La'afuun ghafur. Okey. Alimun hakim. Terus. Azabun azim. Azim. Azabun azim. Azabun azim. Terus. Jurufin har. Okey, terus. Wa jannatin alfafa. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okey. Masuk balik. Okey, boleh dah. Boleh masuk tak baca dia ya? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, siapa lagi? Saya Ustaz. Okey. Kejap, saya tak alih lagi. Sepatutlah tunggu je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak Ustaz? Boleh dengar. Wal munqaniqah. Lagi sekali. Wal munqaniqah.
Cuma dia ke arah nak putus juga lagi tu. Dia jadi Wal- wal munkhaniqah. Munkhaniqah kan. Cuba dia ada bunyi kat nun tu. Wal ada bunyi tu. Okey, cuba. والمنخنقة Okey, terus. فسينقصون Ghidu. Fasayun ghiduna. فسينقصون Okey, terus. boleh tak? Boleh. ينخصون Okey. أنعمت Okey. منهن أنهار Boleh. وينأون Okey, boleh. من خشية الله Okey, alhamdulillah. من عند Bukan ain, ghi. من غل Tak apa bunyi kan, ghillin, tak apa. Bunyi kan. من غل Okey. ومن حولها Hmm. منع Dia baca min dah. Min tu. من من غل Min ilmin. من غل من غل kenapa Dia ain baris bawah lam mati tu. Tapi kat sini dia tak apa jelas. من عين Okey. ومن هو Okey, terus. من آمن Okey, tanwin. عليم خبير Terus. لعفو غفور Gha. La'afuun ghafur. لعفو غفور عليم حكيم Okey. عذاب عظيم Cuma tebalkan sikit Allah. Azim. عذاب عظيم Terus. جرف النهار Okey. وجنات ألفافا Okey, alhamdulillah. Okey, sama-sama. Okey. Lagi? Ustaz, saya Ustaz. Okey. Mula dah ketawa. Dah 7 tahun dia ketawa lagi. Kak Aisyah baru 3 tahun 4 tahun kan. Ni Kak Mazirah 7 tahun dengan saya. Masya Allah. Tapi ketawa berdebar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal munqaniqah. Okey, terus. Fasayunghidun. Yanhitun. Okey. An'amta. Okey. Minhul anhar. Boleh. Wayan'auna. Okey, terus. Min khasyatillah. Min ghillin. Okey. Wa man hawlaha. Terus. Min ilm. Okey. Wa man hu. Okey. Huwa silap. Wa man huwa. Hu pun boleh waqaf kan. Man amana. Lagi sekali. Man amana. Dia kalau tu kan tak jadi. Kalau man tu bukan tempat huruf hamzah. Man Man amana. Kalau tu kan. Pasal tak dia duduk kat mana? Dia duduk atas ni. Man kan dia bawah. Man amana. Tak gerak ni Ustaz, belah ni. Tak gerak. Kejap, saya tengok ambil gambar.
Okey. Okey, sila. Alimun khabir. Okey. La'afun ghafur. Lagi sekali. La'afun ghafur. Dia kat fuun. Kalau fu dia mat. Kita nak fuun. La'afun ghafur. Okey. Alimun hakim. Azabun azim. Radha tak jadi. Zim. Wah, zim. Azim tu. Azim. Kat situ tak jadi. Azabun azim. Okey. Jurufin har. Boleh. Wa jannatin alfafa. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, siapa lagi? Ustazah Zamia baru habis kelas ke? Tak ada cikgu guru besar ada ke? Ke dah tidur dah ni? Tidur dalam hotel ni, dia tidur cepat sikit, sejuk. Takut dia letak telefon kat tepi, dia tidur lah. Ni guru besar saya ni, Fatimah Nur. Tapi dia nak pencen lah. Habis bulan ni pencen. Orang lain dah siap baca dah. Ustazah Miah dengan Kak Aisyah je lah kalau nak baca lah. Kalau tak nak, kita nak buka soalan je lah. Buka soalan. Sebabnya kita duduk pada izhar halqi je dulu hari ni. Kita tak pergi jauh-jauh lah. Pergi jauh-jauh. Sebabnya saya tak nak banyak dalam satu hari tu. Jadi sikit-sikit. Mana baik Kak Aisyah sikit. ni? Itu tak dengar suara dia ni. Duduk kat room je. Lebih baik sikit daripada banyak. Kita tak ingat satu benda kan. Saya suka macam tu. Sikit tapi ingat. Daripada banyak tak ingat benda-benda. Tak jadi apa-apa. Banyak sangat. Rohawah tak habis-habis rohawah lah. Jatuh belakang. Rohawah. Okey, lagi satu benda lah. Saya duduk perasan juga. Pada huruf ya dengan huruf waw yang bersabdu lah. Huruf waw bersabdu sebelumnya baris hadapan. Contoh kat sini. Satu. Yang ya tak ada. Okay, contohlah kat sini. Ya. Okay. Kat sini kan. Afuun ni. Okay. Saya duduk perhati ada juga tapi saya malas sebut nama. Dia bila kita dia suruh dia nak benda tu mengalir sebabnya faham urwakan rohawah. Okey. Bila kita nak raikan rohawah dekat sini, okey. Contohlah fu. Macam mana kita nak raikan rohawah dia? Kalau kita fu la'afu panjang jadi mat. Kalau kita la'afu tak ada rokhawah. Macam mana kita nak raikan rokhawah dekat sini? Afu. Sambutkan waw lah dulu. Waw mati. Tapi tetap sambutkan dia waw kena mati. Lepas tu waw hidup. Maksudnya mati tu Cetuk, kita tetap dia ada enjutan suara tetap ada. Kita tak boleh biar dia fu gitu saja. Fu dia akan jadi mat. Walaupun kita kata rokhawah, maksud sebabnya ada orang yang dia mempertahankan rokhawah di sini, maka dia akan baca la'afun sebab apa nak rokhawah huruf waw. Bila fun maka waw tu bukan waw sabdu, waw tu waw mat. Jadi nak tak nak kena ada tekanan suara, sebab itulah rujuknya an-nabru. An-nabru satu tekanan suara. Dia bukan hukum bacaan. Tapi satu apa ni kita panggil? Satu cara baca, cara menyebut huruf
ataupun saya menyebut perkataan dalam apa ni, ada keadaan tertentu, terutama huruf yang bersabdu lah, untuk menjelaskan huruf waw tu. Kat situ lah. Kat sini huruf waw. Fuwun. Fu. Tapi dia ada suara yang mengalir. Kita tak boleh. La'afuwun. Fuwun. Putus tak boleh. Tetap kena mengalir. La'afuwun. Fuwun. Yang kita tak nak. La'afuwun. Fuwun. Itu mat. Jadi samalah situasi dengan huruf ya. Bila ya kita baca contoh ni kan, iyyaka. Okey, bila iyyaka, kalau iyyaka, kalau baca iyyaka maka dia mat. Kalau baca iyyaka putus syiddah. Jadi kita nak ra'i dia dalam keadaan dia huruf bersabdu dan juga dia huruf yang kita kena rokhawahkan dia, mengalir bunyinya. Iya. Tak boleh iya. Tu kan. Kalau iya itu mat. Okay, kalau faham kat situ okey. Sebab ada saya tengok ada di TikTok ni ada yang suruh baca iyyaka. Sebab apa? Meraihkan rakhawah. Itu saya nak tanya Ustaz tu. Adalah dia jangan kata iyyaka, tak boleh dia kata gitu. Tak boleh kata macam tu. Aduh, kau sebab rakhawah kan. Dia menambah iyyaka. Macam mana Kak? Dia jadi menambah baris lah kalau macam panjang tu tak? Dia jadi mat lah. Dia jadi ya mat. Bukan ya bersabdu. Iya kan jadi mat. Kak Jamilah tadi? Oh, mana pula hilang Kak Jamilah. Baca tu lah Ustaz. Tapi Kak Jamilah saya dah pesan hari tu kan. Jangan naik kat room yang satu tu kan. Kak Jamilah jangan naik dah. Saya tak naik, saya duduk kat bawah. Tapi dia ada perkataan ni pula dalam dabar ni. Dia kata jangan baca iyyaka, jangan baca macam tu, tak boleh. Yang tak boleh kita putuskan bunyi tu tak boleh. Selagi mana kita baca dia ada bunyi yang mengalir tu kan. Okey, boleh. Silakan. Yang kalau yang saya tak faham, boleh, yang tak nun boleh dengan mim tu kita tak payah hijabkan. Ya. Nun dengan mim tak boleh. Nun dengan mim Tak boleh. Yang lain tu kena kan? Yang lain tu kena. Itulah ceritanya. Susah. Sebab tu saya kata bila kita belajar sifat, kita kena ada macam ni lah. Mudahnya kalau kita rasa keliru lah, kita pun tak tahu baca iyyaka ke iyyaka, la'afuun ke la'afuun. Paling mudah rujukannya cari ayat tu, pergi dengar dekat apa ni, dekat saya kata mati dah tahu. Okey. Pergi dengar dekat YouTube ke dekat mana bacaan syekh ada ramai. Kita boleh dengar. Carilah Syekh Khalil ke Syekh siapa-siapa lah nak dengar, silakan. Dengar situ. Macam mana dia orang baca. Kat situ paling mudah. Okay? Kalau rasa macam kita dah tak tahu nak rujuk siapa kan, cuba dengar bacaan orang tu. Betul. Macam tu lah senang. Kadang-kadang kita dengar orang Arab baca kan. Kita dengar orang Arab baca, santai je, relax je. Kita orang Malaysia baca, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak betulkan semua makhraj, sifat apa semua. Dengar sesak kita dengar. Nak lain. Orang Arab relax. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Mekah baca kan. Kita dengar relax, santai je sebutan. Kita je terlalu berjaga-jaga, akhirnya jadi berat bacaan kita. Sabar Ustaz, sabar. Tambahan pula
Ada pula tok guru-guru yang syadid tak tentu pasal tu. Itu lagi satu lah. Satu benda. Syadid boleh, tapi pada tempat dia. Okay? Contoh nak syadid macam kita buat macam ni. Tempat yang tertutup begini dan memang kita fokus kepada satu-satu benda macam ni, nak syadid lah. Tak apa. Tapi kalau tempat umum tak sesuai lah, kita panggil tak sesuai. Okey, kita habis kat sini. Ada soalan tak? Kita dah 1.5 jam dah ni. Hampir 1.5 jam. Sebab saya tak nak sambung ke lain dah ni. Saya nak pergi kat izhar ni saja. Ada masalah tentang izhar ni tak? Selalu Ustaz yang bagi soalan, kami yang jawab. Ini nak kami bagi soalan. Laut soalannya. Sebab izhar ni saya tak nampak ada masalah sangat. Nanti kita masuk hukum-hukum yang lain, baru ni kita nampak ada masalah sikit lah. Biasanya lah. Besar sangat ni. Okey, kalau tak ada benda, saya nak tutup dulu yang ni. Rakapan ni. Sebab nanti saya nak letak dalam ni. Tutup dulu ya. Baik.